Ini adalah sebahagian bunga kertas yang sudah agak besar di hadapan rumah saya. Cuma bunga kertas ni agak jarang berbunga. Baru-baru ini saya mendapat satu tip bagaimana pokok kertas ni sentiasa berbunga. Cara yang dikongsikan dengan membuat pangkasan. Dan di sini saya mencuba tip yang telah diberikan. Saya ada 3 pokok bunga kertas yang berbeza warnanya. Masing-masing meninggi. Memang tak pernah saya buat pangkasan. Untuk percubaan kali pertama ni, saya buat pangkasan ke 3 pokok yang ada. Dan seterusnya saya membuang segala rumput rumpai yang tumbuh di dalam bekas tanam ini. Jika tidak dibuang sedikit sebanyak, ianya mengganggu pertumbuhan pokok bunga kertas. Langkah yang seterusnya adalah membaja. Saya menggunakan baja khas yang diformulasikan untuk pokok bunga kertas. Untuk pokok yang sudah besar seperti ini, boleh berikan 1 hingga 2 sudu setiap pokok. Dan akhir sekali, pokok yang sudah diberikan baja saya akan siram secukupnya. Di sini kita boleh nampak juga keadaan media tanam yang ada. Walaupun sudah digemburkan, ianya agak lambat untuk menyerap. Dan media tanam ni memang agak keras. Berbanding media tanam yang lain, ianya cepat menyerap. Dan bermaksud ianya lebih poros. Pada video yang akan datang, saya akan kongsikan satu tip bagaimana menyuburkan media tanam yang agak keras.